wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kita memberikan segala sujud kita dan rukuk kita. Kepadanya lah tempat kita memanjatkan segala doa, impian dan harapan kita. Karena dialah tempat yang sebaik-baik kita bergantung harapan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menunjukkan kepada kita contoh akhlak yang tertinggi dan terpuji untuk menjadi ikutan umatnya. Bertualah orang-orang yang hidupnya mengikut Al-Quran, tunjuk ajar dari Allah, Tuhan yang maha sempurna. Bertuahlah orang yang mengikut sunnah Nabi, tunjuk ajar daripada Nabi yang mendapat tunjuk ajar terus dari Allah Subhanahu wa taala dan mempamerkan akhlak terpuji kepada kita untuk dicontohi. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, hari ini 9 hari bulan 6 2026, kita teruskan lagi bicara tadabbur Al-Quran kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-22. Kemarin kita telah sampai pada ayat 22 juga. Dan hari ini kita masih berada pada ayat 22. Karena rasanya belum puas untuk kita menggali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari ayat ini. Elok rasanya saya bacakan sekali lagi ayat ini. Karena dalam ayat ini terdapat hikmah yang sangat mendalam, yang menyentuh isi hati kita, yang membawa kita kejayaan dunia dan akhirat kalau kita dapat mengamalkan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Wala tastafti fihim minhum ahada. Maksudnya, sebahagian dari mereka akan berkata, bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengahnya pula berkata bilangan mereka 5 orang, yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata bilangan mereka 7 orang, dan yang ke-8-nya ialah anjing mereka. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang mengetahui bilangannya melainkan sedikit. Oleh itu, janganlah engkau berbahas dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dalam bahasan secara sederhana yang nyata keterangannya dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorang pun dari golongan yang membincangkannya. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam ayat ini
Dengan jelas Allah mengajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mengajar kita juga. Supaya apa? Supaya kita jangan meniru perangai orang-orang Yahudi ini, yang mana mereka itu lebih mengambil berat tentang berapakah bilangan Ashabul Kahfi ini termasuk anjing mereka. Ada yang kata bilangan mereka itu adalah sebanyak 5 orang, termasuk anjing 6 orang. Ada yang kata bilangan mereka itu 3 orang, termasuk anjingnya 4 orang. Allah mengatakan, wahai Rasulku, semua yang mereka kata itu bukan ada dalil yang tepat. Mereka pun tidak berada di gua tersebut. Yang mengetahui hakikat sebenarnya ialah Allah, berapa bilangan mereka. Dan beberapa orang yang sedikit. Nah, ini disebut oleh Allah dalam ayat ini. Hanya sedikit saja orang yang tahu bilangan sebenar Ashabul Kahfi itu. La ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak mengetahuilah akan Ashabul Kahfi itu melainkan sedikit. Siapa sedikit itu? Raja yang soleh, yang pergi bersama rakyatnya ke gua tersebut untuk melihat Ashabul Kahfi ini, setelah terpecah berita bahawa mereka lah pemuda-pemuda yang diceritakan oleh datuk nenek moyang mereka 309 tahun dahulu, yang menyelamatkan diri daripada raja yang zalim, raja yang mengamalkan perbuatan kufur. Ini mereka dengar daripada datuk nenek moyang mereka, lalu mereka pergi. Bilangannya berapa orang saja yang pergi? Hanya mereka saja yang tahu. Adapun orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi, mereka tidak ada di tempat kejadian. Oleh itu, wahai Muhammad, wahai Rasulku, jangan kau tanya mereka lagi tentang berapa bilangan Ashabul Kahfi. Dan jangan kau berbincang lagi dengan mereka berapa bilangan Ashabul Kahfi. Sebab apa? Sebab apa yang mereka buat itu, pertama sekali, tidak ada nas yang jelas. Tidak ada kajian yang jelas. Jangan bercakap benda yang tak jelas. Satu. Yang kedua, banyak lagi perkara lain yang nak dibincangkan. Banyak lagi perkara lain yang boleh kita ambil daripada peristiwa Ashabul Kahfi ini untuk kita jadikan sebagai pedoman. Mengkaji berapa orang bilangan mereka, itu tak beri apa-apa faedah pun. Sebab itu kita disuruh dalam agama kita ini buat satu-satu perkara yang terpenting. Sebab apa? Sebab kita kena sedar dalam agama kita ni dia mengajar kita tentang nilai masa. Sehingga Allah berfirman wal asri, Allah bersumpah dengan masa. Nak ceritanya kita diajar menjaga masa kita. Bercakap, berdebat perkara-perkara yang tak penting, ini akan memakan masa kita, sedangkan kerja kita untuk agama terlalu banyak. Kerja kita untuk kehidupan kita terlalu banyak. Mengapa kita nak bicarakan benda-benda yang ranting-ranting ini? Dan agama mengajar kita supaya buat satu pekerjaan yang boleh mendatangkan manfaat. Sebab itu Nabi memberitahu kita, sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan ialah kita melakukan dengan itqan, dengan kualiti yang tinggi. Jadi kalau kita bicara benda-benda yang tak ada faedah ini, apalah yang kita dapat, tuan-tuan yang dihormati sekalian? Saya suka nak membawa tuan-tuan semua untuk menilai beberapa sikap dan juga akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Nabi kita ini, tuan-tuan, dia ialah seorang rasul yang mana dia akan buat perkara yang terpenting saja. Cuba kita lihat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah melaporkan kepada kita. Dan hadis ini dirakamkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Apa kata Aisyah? Ummul Mukminin. Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qad illa akhadha aisarahuma.
tidaklah diberikan pilihan kepada Nabi antara dua perkara, melainkan dia akan pilih yang paling mudah daripadanya. Malam yakun isman, selama perkara yang termudah itu tidak membawa kepada dosa. Fa'in kana isman, kalau perkara itu membawa kepada dosa, kana ab'adan nas minhu, dan kalau ia membawa kepada dosa, Nabi lah orang yang pertama yang akan menjauhkan diri daripada perkara. Lihat, ini akhlak Nabi. Cari perkara yang paling mudah untuk diamalkan selama tak bawa dosa. Mengapa nak memayah-mayahkan diri? Ya, apa lagi kata Aisyah? Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qad. Dan Rasulullah SAW tidak akan membalas sesuatu perbuatan kalau perbuatan menyakitkan itu terhadap dirinya. Illa in tuntahaka hurmatullah, kecuali kalau perbuatan itu menggegarkan, mencoretkan, menyentuh tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fayantaqimu biha lillah, maka ketika itu Nabi akan bertindak kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini kita dapat belajar bagaimana Rasulullah SAW, kalau perkara-perkara itu menyentuh tentang dirinya, dia maafkan begitu saja. Ya, dia maafkan begitu saja. Sebab ada benda lebih besar yang dia nak buat. Apa dia? Nak menerangkan orang tentang kemuliaan agama Islam. Kalau ada orang cubit dia sikit dari belakang, ada orang sentuh dia sikit dari depan, Allah, yang itu dia maafkan ajalah. Ya, kenapa? Karena kalau semua benda nak diambil kira, kita tak cukup masa. Kita tak cukup masa, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Saya nak ambil contoh. Nabi SAW. Ya, Nabi SAW. Satu ketika dia pernah memberi satu amanat kepada isterinya, Sayyidatina Hafsah. Hafsah, jaga amanat ini ya. Jangan dipecahkan kepada orang lain. Lalu Hafsah ini tak sempat nak menjaga rahsia, pecahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sama-sama isteri Nabi memecahkan rahsia. Rahsia keluarga. Perbuatan mereka ini menyebabkan Jibril turun. Menyampaikan perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Hafsah. Perkara-perkara yang telah dilakukan oleh isterinya. Banyak perkara yang didedahkan sebab malaikat tahu. Allah beritahu malaikat. Dan perkara itu diberitahu kepada Nabi SAW. Ya, Nabi panggil isterinya. Tapi menariknya ketika Nabi memanggil isterinya, Nabi menceritakan kesalahan mereka yang sedikit. Nabi tak cerita semua. Lihat, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alayhi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd falamma nabbaha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. Dan ingatlah ketika Nabi memberitahu satu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya, dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi, maka Nabi pun menegur isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian yang lain. Ya, supaya isterinya itu tidak banyak malunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu kepada isterinya, lalu isterinya pun bertanya, siapakah yang memberitahu hal ini kepada Tuan? Lalu Nabi menjawab, aku diberitahu oleh Allah yang maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan tersembunyi. Surah At-Tahrim ayat 3. Nabi diberitahu banyak perkara tentang apa yang dibuat oleh isteri-isterinya di belakangnya. Yang beritahu itu ialah malaikat. Allah beritahu malaikat, malaikat beritahu Nabi.
Banyak perkara yang Nabi tahu apa yang isteri-isterinya telah buat di belakang. Tetapi bila Nabi memanggil isterinya, tidak dibongkarkan semua perkara yang dia tahu tentang isterinya. Dia bongkarkan sikit aja yang terpenting. Sebab apa? Sebab perkara itu berkaitan tentang dirinya. Ya, tak penting untuk dibesar-besarkan. Tak penting untuk dibesar-besarkan. Kita orang Islam ni banyak kerja yang kita nak buat. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW berpesan kepada kita. Berpesan kepada kita. Tuan-tuan boleh lihat satu hadis Nabi SAW dari Husain bin Ali bin Abi Talib. Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Kabir ada merekodkan hadis ini. Inna Allah Ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha wa yakrahu safa wa yakrahu safsafaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perkara-perkara yang mulia dan terhormat dan membenci perkara-perkara yang remeh. Sebab itu dalam kejadian tadi, Nabi SAW lebih rela berakhlak mulia di hadapan isterinya. Tak dibukanya segala perkara-perkara buruk yang pernah dilakukan oleh isterinya, walaupun dia tahu kan itu benda remeh. Karena Nabi sedar, kalau segala perkara itu dibuka, apa faedahnya? Dia akan mengeruhkan suasana. Sedangkan kerjanya banyak untuk menyedarkan manusia tentang perkara-perkara syirik, untuk mengajar manusia tentang hukum hakam Allah, untuk mendidik manusia. Banyak kerja Nabi. Sebab itu hal-hal rumah tangganya dengan isterinya dibukanya sikit saja di hadapan isterinya, supaya isterinya tidak berasa malu. Karena maklumlah, bila hal rumah tangga ini tuan-tuan jadi haru biru, sebagai lelaki sakit perut juga bila kita nak berjumpa dengan masyarakat. Suka saya nak membawa lagi hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi ini tuan-tuan, dia sangat menidakkan benda-benda remeh-remeh. Baik. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ini, bila dia lihat sahabat-sahabatnya melakukan kesalahan-kesalahan kecil, ataupun kesalahan-kesalahan, Nabi ini, bagi dia yang penting kesalahan itu dibaiki. Dia tak sebut pun nama orang yang melakukan kesalahan itu. Contoh, ya, satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dirakamkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud. Kata Aisyah, kana Nabi SAW idza balaghahu 'anir rajuli asy-syai' lam yakul ma balu fulanin yaqulu kadza wa kadza, walakin yaqul ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni bila dia dapat satu berita tentang si fulan melakukan perbuatan ini dan ini, yang keluar daripada mulut Nabi betullah rasa kesal, tetapi lihat bagaimana Nabi menzahirkan rasa kekesalannya. Apa kata Nabi? Nabi kata, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Apalah orang-orang ni melakukan perbuatan ini dan ini. Nabi menyebut orang-orang. Nabi menjamakkan. Nabi menyebut bilangan ramai. Padahal yang melakukan adalah orang tertentu. Nabi tak kata, ma balu fulan. Apalah orang itu, lelaki itu. Kalau dia sebut lelaki itu, maka bermakna lelaki itu sudah dijadikan sasaran untuk ditegur. Manusia ni tuan-tuan, bila dia rasa diri dia jadi sasaran orang untuk ditegur, maka jiwanya akan bergelodak. Dia akan rasa bahawa dialah orang yang paling salah. Dia akan rasa bahawa, oh kalau orang lain buat mengapa lepas aku kena. Dah. Nabi SAW tak mau benda tu berlaku kerana itu benda remeh. Sebaliknya Nabi menyebut ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Apalah orang-orang ni, Nabi sebut orang-orang. Kalau kita tengok
Satu ketika tuan-tuan, Nabi SAW pernah melihat sahabatnya ketika solat memandang ke langit. Nabi tegur. Sebab memandang ke langit ni tuan-tuan, ketika solat akan mengalihkan pandangan orang itu kepada kiblat. Kita disuruh bila semayang, mata pandang tempat sujud supaya hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pandang ke langit, pandang ke atas macam-macam lah nampak siling tu bocor, siling ni baru dibuat, oh ini plaster siling, akan membawa orang itu jauh daripada kekhusyukan. Nabi tegur. Tapi tengok macam mana cara Nabi tegur. Yang buat kesalahan itu seorang dua. Tapi Nabi sebut, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila samai fi salatihim. Apalah orang-orang ni mengangkat penglihatan mereka ke langit ketika solat. Nabi menyebut aqwam. Nabi tak jadikan orang yang buat kesalahan itu sebagai sasaran untuk ditegur. Dan orang itu pun bila mendengar teguran tersebut, dia tak terasa bahawa dia diaibkan. Sebab bagi Nabi yang penting ialah membetulkan kesalahan itu. Supaya kesalahan itu tidak diulang. Bukan untuk dimalukan orang yang melakukan kesalahan itu. Dan Nabi menyambung lagi. La yantahunna an dzalika aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah perbuatan itu ditamatkan, ataupun Allah akan ambil penglihatan kamu. Maksudnya ini larangan yang begitu keras daripada Nabi. Jangan angkat mata ketika kita solat ke langit. Jangan. Ya. Jadi ini akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi menegur, Nabi mementingkan perkara yang penting. Apa dia? Teguran itu, perkara yang salah itu yang hendak ditegur, bukan nak memalukan orang yang melakukan kesalahan itu. Pernah sekali tuan-tuan, Nabi sedang menyampaikan satu nasihat kepada para sahabat. Ya, satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, daripada Abdullah bin Zam'ah. Nabi menyampaikan nasihat-nasihat, tiba-tiba terdengar bunyi kentut daripada salah seorang sahabatnya. Mungkin dia tak tahan menahan angin, terlepas, lalu dengar bunyi kentut. Semua orang ada benda tu. Tiba-tiba ada setengah sahabat ketawa bila dengar bunyi kentut itu. Ini akan menyebabkan sahabat yang terlepas angin itu terasa malu Allah lah. Terus Nabi nasihat mereka. Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Mengapa ada di kalangan kamu ni yang ketawa bila terdengar bunyi kentut itu? Sebab apa? Sebab itu benda ranting. Itu benda remeh. Yang pentingnya ialah kamu mendengar tazkirah yang nak disampaikan ini. Mengapa fikiran kamu boleh ditarik kepada bunyi kentut tersebut, sedangkan dia tak memberi apa-apa faedah pun kepada kamu. Ya tuan-tuan, inilah akhlak yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Inilah juga yang kita dapat ambil daripada kisah Ashabul Kahfi ini, yang mana kesimpulan daripada kisah itu Allah Ta'ala ingatkan Nabi kita. Wahai Rasulku, jangan kau ulangi kesilapan ahlul kitab yang sibuk nak membicarakan tentang bilangan-bilangan Ashabul Kahfi berapa orang, sedangkan yang dibicarakan itu bukan datang daripada nas yang jelas, hanya sangka-sangkaan kerana mereka sendiri pun tak ada dekat situ. Ya, sedangkan mereka meninggalkan tadabbur, meninggalkan pengajaran-pengajaran terpenting daripada kisah tersebut, yaitu mengambil pengajaran tentang bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu sanggup meninggalkan kemewahan duniawi, tinggalkan rumah-rumah agam tempat mereka dibesarkan kerana ibu dan ayah mereka ialah orang-orang besar istana, sanggup tinggalkan semua itu, duduk di gua menyelamatkan iman mereka, memberikan pengorbanan yang besar kepada agama. Itu sepatutnya diambil. Ni kadang-kadang bila kita ni pergi ke majlis-majlis ceramah yang besar-besar,
Ya, yang kita ingat ialah lawak-lawak jenaka yang disampaikan oleh penceramah-penceramah. Bila tanya sebab apa suka pergi ceramah ni, seronok dengar lawak jenaka ustaz tu. Allahu Akbar. Yang kita nak ambil, yang kita nak berikan tumpuan ialah kata-kata ustaz tersebut yang boleh membentuk akhlak kita dan jiwa kita. Supaya lepas kita mendengar ceramah tersebut, berubahlah akhlak kita daripada kasar menjadi lembut. Daripada keras hati menjadi lembut hati. Daripada malas sembahyang kepada rajin bersembahyang. Daripada kedekut nak berderma menjadi orang yang pemurah. Itu yang kita nak ambil. Bukan kita ternanti-nanti lawak jenaka daripada dia. Ialah ustaz tersebut buat lawak jenaka penting juga. Supaya orang ramai tak mengantuk. Tetapi kita yang mendengar ini, tumpuan kita kepada apa? Itu ke dalam aspek mendengar ceramah lah. Begitu juga tuan-tuan dalam kehidupan kita pada hari ini dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita ni nak menegur kesalahan orang tertentu. Kita berminat untuk highlightkan terus nama-nama mereka. Disebut berulang-ulang kali. Mengapa? Bukankah ini boleh menjatuhkan air muka mereka? Bukankah yang lebih baik untuk ditegur ialah apa dia? Ialah kesilapan mereka itu. Tak payahlah nak disebutkan namanya berulang-ulang kali. Kadang-kadang orang yang melakukan kesilapan itu ada gelaran-gelaran mulia yang ada pada namanya. Tiba-tiba orang itu melakukan kesilapan. Ya, maka kita pun sebutlah nama dia. Al-Doktor, Al-Ustaz. Saja kita sebut nama tu berulang-ulang kali. Mengapa? Tak perlu. Ini akan mengaibkan dia. Lebih baik kita menyebut tentang kesilapan yang ia buat dan kita baiki kesilapan itu. Supaya dia pun dengan mudah hati nak berubah. Daripada kita menyerang namanya disebut berulang-ulang kali. Ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, ketika kita pergi solat mayat, ya, kita disuruh membaca ayat ini pada takbir yang keempat. Apa dia? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini ayat Quran. Tetapi kita disuruh membaca ayat ini ketika solat mayat pada takbir yang keempat. Apa dia? Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati perasaan dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmatmu. Begitu kita disuruh supaya taraful, supaya bermaaf-maafan. Jangan ada dalam hati kita ketika menegur, nak merendahkan orang, nak mengaibkan orang. Kerana itu perkara remeh. Yang nak dibetul ialah kesilapannya. Itu yang patutnya dia highlightkan. Kerana itu tuan-tuan yang dihormati sekalian, sikap taraful, sikap memberikan kemaafan, melupakan kesalahan-kesalahan teman-teman kita, ialah merupakan satu akhlak yang sangat mulia. Kerana itulah disebutkan bahawa Nabi SAW, waman taqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qad. Nabi ni kalau kesalahan itu orang buat terhadap diri dia, dia maafkan saja. Dia tak nak ambil besarlah, tak nak besar-besarkan benda tersebut. Sebab dia tahu dalam hidup ini masa umur kita sedikit, sedangkan kerja yang nak dibuat banyak. Umur kita bukan panjang pun, paling tinggi 63, 70. Tiba-tiba kita hiasi, kita penuhi hidup kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kita akan rugi nanti. Maka buatlah perkara-perkara yang memberi faedah. Yang terpenting, tinggallah perkara-perkara yang remeh-remeh. Itulah tazkirah kita pada hari ini, yang kita dapat ambil pengajarannya daripada ayat dalam surah Al-Kahfi tadi, yang mana ia memberi pengajaran yang sangat mendalam kepada diri kita. InsyaAllah kita sambung lagi tadabbur kita esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Salam.